Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam program kita membincangkan hukum-hukum tajuk yang terdapat dalam juzuk yang ke-9, iaitu surah yang ke-8, surah Al-Anfal, ayat yang ke-19. Untuk itu, sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua pada papan putih di belakang saya tersebut, dan saya akan berada di depan papan putih supaya sahabat-sahabat dapat melihat penjelasan yang saya buat pada ayat yang kita baca, insya-Allah. Untuk itu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua ada di depan papan putih tersebut. Dengan menggunakan pembaris, iaitu kita bermula dengan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama kita jumpa ialah hamzah ya nun sakinah bertemu dengan huruf ifa. Maka kita baca dengan ifa hakiki. Kenapa saya cakap huruf ifa? Dia bukan huruf izhar, dia bukan huruf idgham, dan juga dia bukan huruf ba. Maka dia huruf ifa. Maka sebab tu kita baca dengan ifa hakiki. Tastaftihu ha pedas, iaitu dengan mak asli, kerana sebelum huruf waw terdapat huruf berbaris waw ha itu. Mak asli. Tastaftihu, baca dua harakat. Kemudian kita bagi pada faqad. Kalimah yang faqad ini terdiri daripada huruf yang terakhirnya adalah huruf dal, huruf qalqalah dan sukun. Maka kita akan baca dia dengan qalqalah mutawassitah, kerana kita membaca wasal dengan ja'akum itu. Mana kalau bila wasal, di mana terdapat kalimah itu huruf qalqalahnya berada di hujung kalimah dan dibaca wasal dengan kalimah berikutnya, hendaklah dibaca dengan qalqalah mutawassitah. Maksudnya antara sugra dengan kubra dipanggil mutawassitah, qalqalah mutawassitah. Ja'akum. Baik, perhatikan ja, jim alif, iaitu alif, jim baris alif bertemu dengan alif, alif huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah dipanggil mat wajib mutasil. Bacaannya 4 atau 5 harakat, sama ada wakaf ataupun wasal. Sebab dia duduk di tengah-tengah hamzah itu. Kahwa minku, kahwaku, mim waw mu bertemu dengan alif lam kamarah, izah kamarikan dia. Izah kamarikan mu itu kepada huruf lam, mim waw lam mul. Ja'akumul fath. Fath, kalau kita berhenti pada ha, kita akhirkan suara itu pada huruf ha di tengah halqum. Fath bunyinya. Ja'akumul fath. Tapi kalau kita wasal, kita senang saja sebutnya. Ja'akumul fathu wa in fathu wa in tantahu. Baik. Hamzah waw alif waw hamzah ya nun, sekali lagi terjumpa nun sakinah bertemu dengan huruf ifa hakiki. Ta baris alif bertemu dengan nun sakinah bertemu dengan huruf ta juga, baca dengan ifa hakiki pada tan dan pada wa in tantahu. Baik, pada hu kita baca dengan mak asli kerana terdapat huruf waw sebelumnya, hamzah ha berbaris waw, bukan hamzah, ha berbaris waw. Wa in tantahu fahuwa, sini tak ada apa hukum, khairul lakum. Baik, sini khai dibaca dengan lin kerana sebelum ya terdapat huruf berbaris alif. Apabila sebelum ya ataupun sebelum waw terdapat huruf berbaris alif, ya itu sukun, ada tanda sukun itu menunjuk bacaan dengan lin, iaitu bersifat lin, bacaan lin, iaitu tanwin bertemu dengan huruf lam, huruf idgham. Tapi lam ini adalah idgham kamil yang tidak boleh didengungkan bacaannya. Terus saja. Khairul, ra waw lam, khairul lakum, lam alif kaf wa mim sukun, iaitu mim apabila bertemu dengan selain daripada huruf mim, selain daripada huruf ba, dia akan dibaca dengan izhar syafawi namanya. Lakum. Baik. Wa in ta'udu, sekali lagi nun sakinah bertemu dengan huruf ta, ifa hakikikan dia dua harakat sama sini, iaitu antara izhar dengan idgham. Tak boleh baca izhar, tak boleh baca idgham. Ingat tu. Ifa. Ta'udu, ain waw u ada waw, dal waw du ada waw. Jadi dua-dua dibaca dengan mak asli. Ta'udu na'uda. Baik, sekali lagi dia ada di huruf qalqalah
berada di hujung kalimah dibaca dengan walan, iaitu kalimah berikutnya dibaca dengan qalqalah mutawassitah juga. Jadi kemudian walan di situ nun sakinah bertemu dengan huruf ta, fa hakiki, semua nun bertemu dengan huruf ta. Yang banyak. Ni nun bertemu dengan ta, nun bertemu dengan huruf ta, sama juga di sini. Walau tu'niya tu'tawawain tu'niya ankum. Sekali lagi kita jumpa fa hakiki nun sakinah bertemu dengan huruf kaf kali ni. Nun sakinah bertemu dengan huruf kaf. Jadi kaf wa mim dia baca dengan izzah syafawi. Kemudian fi'atukum. Fi'atukum. Baik, kum juga dibaca dengan izzah syafawi kerana mim sukun di situ. Dan kemudian syai'a. Baik. Kalau saya berhenti pada tanwin ini, saya akan baca dengan mad. Apa dia? Mad iwad. Tu syai'a. Tapi kalau saya menyambung, syai'au dengan hukum idgham ma'al gunnah. Kerana huruf waw adalah huruf idgham. Idgham nakis. Dia idgham nakis. Jadi kita baca syai'au walau. Lau dibaca dengan lin. Sebelum waw tabat huruf berbaris alif. Kasurat. Baik, ni tak ada apa hukum, sambung saja. Ra sambungan ta. Rats. Wa annallaha. Baik, perhatikan hamzah alif nun bertasydid, baca dengan wajib bergunnah. Kemudian nun diidgham syamsikan pada lam tu apa? Alif lam syamsiah. Idgham syamsikan pada lam jalalah, dan lam jalalah dibaca tebal kerana nun berbaris alif atau berbaris fathah atau berbaris atas. Bertemu dengan kalimah Allah dibaca dengan tebal. Wa annallaha ma'a bertemu dengan alif lam kamariyah, izzah kamarikan. Ma'al mim waw hamzah sukun mu'minin. Kita sukunkan nun. Dia selesai. Dia maknanya kita baca dengan ma'arif disukun 2, 4 atau 6 harakat. Di sini izzah kamari. Ma'al mu'minin. Okey, kita baca keseluruhannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tastaftihu faqad ja'akumul fath. Wa in tantahu fahuwa khairul lakum. Wa in ta'udu na'ud wa la tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kasurat wa annallaha ma'al mu'minin. Di sini saya berhenti tadi, saya baca dengan mad iwad dan saya sambung balik semula pada kalimah sebelumnya. Okey. Jadi itulah saja bacaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dapat memahami hukum-hukum tajwid yang terdapat padanya dan dibaca mengikut hukum tajwid tersebut dengan tartil. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi dalam siri berikutnya.